sangat mudah dan bagi kita orang dia menarik sebab dia selain daripada korang boleh tempah tiket bas, korang boleh tempah tiket kereta api, korang boleh tempah kereta sewa, siap ada package tour lagi dan ferry tiket. Boleh juga kita macam package tour untuk family, member. Kalau korang nak pergi mana-mana, korang mungkin boleh check dekat package tour dekat easybook.com. Ni bagi Iwan dia agak menarik sebab korang boleh search dekat mana yang tempat yang korang nak pergi untuk destinasi yang korang nak pergi. Korang boleh cari juga package bus berapa, tiket tempat pelancongan tu berapa dan hotel juga berapa. Nampak tak? Betapa mudahnya. Dia memudahkan kita, tak payahlah kita pandai nak cari hotel ni mana yang murah, mana yang mahal. Website ni dia dah macam all in one. Mana semua dah ada. Tinggal korang nak cari je tempat mana yang korang nak pergi. Selain daripada kat Malaysia, korang boleh dekat Singapura ke, dekat Indo, dekat Thailand pun korang boleh guna web ni. Lagi mudah. Tapi sebenarnya apa yang kita fokus hari ni untuk belajar-belajar kat kampus semua sebenarnya untuk dekat Malaysia je. Tapi apa yang kita orang review hari ni sebenarnya memudahkan korang juga sebab pelajar-pelajar dekat kampus ni selalu pun sebenarnya diorang suka kat travel-travel. Mana tahu kan. Selalunya macam ke kampus ni banyak juga pergi ke Thailand tu. Macam je waktu gelap. Yelah, sebab ada juga pengalaman member-member ni orang pergi Krabi, jealous kot. Pergi Krabi, cuti sana. Sebab pantai kat sana best lah, ada orang cakap. So macam pengalaman Kal sendiri pergi ke Krabi tu macam mana ambil? Pergi flight ke, naik bas ke macam mana? Sebenarnya tak pernah pun, tapi melalui pengalaman member lah. Member. Sebab Kal sendiri ni bikers, so kita tahulah macam mana diorang beritahu macam mana kita nak pergi ke sana kan. Tiket berapa, ada insurannya sendiri, ada dia punya hotel budget, dia punya hotel macam-macam lah dia beritahu. Kemudian website ni juga diorang, kalau korang buka website dia dekat bawah sekali, dia ada macam buka bagi amaran. Dia kata jika anda tidak menerima email pengesahan atau mengalami gangguan semasa transaksi pembayaran, sila semak status tempahan. Lepas tu dia ada bagi link sebelum membuat pembayaran lain. So untuk berhati-hati juga waktu kita buat pembayaran tu. Sebab benda macam ni pun sebenarnya pernah terjadi juga dengan Kai. Sebab kita tengah tempat tiket ni, tiba-tiba kenapa tak masuk kan? Padahal kita dah bayar tau. Tapi kira nasib baik lah dia boleh bagi refund balik. Kadang-kadang company-company macam ni diorang ambil kira. Sebab tu diorang bagi amaran awal sebelum korang membuat sebaran tempahan. Sebab kita buat ni atas online, so kita tak nampak benda tu kan. Lagi satu yang memudahkan lagi, easybook.com ni, korang boleh download diorang punya apps di App Store, di Google Store, ataupun yang masih pakai BlackBerry, korang boleh guna BlackBerry App Store. Korang boleh. Iwan dah pakai BlackBerry? Dulu pernah. Korang search je easybook, so nanti semua dah ada kat dalam tu package. So korang tinggal nak cari beli-beli. Macam kita orang hari ni, kita orang dah review korang, mungkin korang boleh download apps ni untuk memudahkan lagi korang. Okey, senang. Kita pun kena, tapi kita kena register dulu lah. Untuk memudahkan lagi. Sebab lepas macam kita selesai semua kan, untuk yang cara kedua pula, kita kena isi nama. Kita tak payah nak isi nama sebab kita dah ada register. Bila tujuan untuk register ni sebenarnya bila kita dah register tu, mungkin proses untuk book tu dah semakin semakin easy je kata. Semakin easy Nama apa easy book kan. Pandai kan. Bagus sekali sebenarnya. Maknanya dia memudahkan lagi. Kalau kita 2-3 kali buka, dah kita nak kena isi detail banyak kali kan. Tapi bila kita dah log in, kita dah register semua detail kita, maknanya proses untuk terus ke final tu dia senang. Betul tak kan? Betul. Kalau tak ada idea tak apa. Bukan tak ada idea, dia melayar sekejap kan. Benda cakap tadi. Alright, stay tune dengan kami sampai pukul 11. So sikit je lagi masa. Kita akan share website, iaitu website seterusnya. Adalah website apa kan. Tapi mana kita tahu. Website tu memudahkan kepada semua pengguna-pengguna area Lembah Kelang ataupun macam area KL ni, untuk korang pergi ke satu destinasi, ke satu destinasi. Kira orang tak biasa guna sebenarnya. Yang orang yang dah biasa guna, dan nama pun agak menarik. Bukan agak menarik, agak macam well known lah. Well known, sebenarnya orang Malaysia, macam dulu kita ada Pudu kan. Ni ada tempat-tempat lain yang kita orang nak tu. Alright, stay tune dengan Iwan dan Kyle di My Campus AM. Jom berubah bersama.